Alright gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Jap Jam. So hari ni aku nak buat konten sikit, okay? Konten Y15 dan juga RS. Bukan radiator Y15 yang baru. Sebab aku punya radiator ada bocor sikit, leaking. Dan semestinya gang, aku sentiasa pakai ice cool daripada Rock Oil ni gang. Ini antara coolant yang terbaik aku pernah pakai gang. Aku tak pernah tukar jenama lain. Inilah antara salah satunya jenama yang aku pakai untuk radiator aku gang. Okay, jadi radiator Umar ni kenapa aku suka? Sebab yang baru ni dia dah datang siap dengan bracket semua. Dan dia dah siap jaring. Sini aku tunjuk korang. Ni korang tengok dia datang dah siap jaring, dia dah siap bracket semua, getah. Lepas tu angle dia ni kau tengok, dia dah ke kanan sedikit supaya senang korang nak buat penyelenggaraan, nak isi coolant dan sebagainya. Dan dia dah 30% lebih besar. Dan dia diperbuat daripada high grade aluminium, bukan cikai-cikai punya alloy. Sekarang aku dah sampai kat bengkel Mal. Memang aku nak togel motor ni. So aku dah dapat dah Samco hose tadi ni. Sebab aku punya Samco hose yang lama ni, ini dah lama sangat aku pakai. Kalau korang perasan, dia ada untuk water tank punya dekat sini, adapter tu. So aku nak buang, aku nak pakai yang baru komplit. So nak tukar air semua, bagi motor ni sihat sikit. So fork ni lembut sangat tau. Aku nak bagi keras sikit sebab tak sedap bawa. Tekan brake dia rasa lembut, nak keraskan sikit. So kita orang ada minyak yang padu. Aku dah try kat motor RS pun mantap, kat motor 125 pun mantap, kat Y belum lagi. Bayangkan geng, dah lama aku tak servis motor ni. Hari tu dah buat top set dah. Rocker arm dah tukar, macam ada buat top set. Kita tukar coolant semua, itu pun dah. Gasket semua servis lah sikit. Bearing cam semua dah tukar. Motor ni alhamdulillah dah siap lagi lah. Cuma ni aku nak tukar radiator dah, bagi kemas sikit. Tengok coolant aku bersih kan. Bersih kan coolant aku, nampak? Kau tengok hose radiator aku, nampak? Belah sini warna kuning, lepas tu belah sini purple, biru, sepah. Okay, sekarang ni kita ukur bagi center dia macam mana. Yang masalah dia Samco hose ni, aku asyik lupa je. Setiap kali aku beli benda ni aku lupa. Sebab kan kita pakai head Y, water pump pun Y. Jadi dia punya flow kat sini dia tak sama. Radiator Y, ini LC. So tegak ni macam mana nak buat? Dia nak kena ada benda yang macam tu, macam Z ke S. Pening aku benda ni lah. S aku pernah pakai radiator LC. Ini kat atas kan? LC. Sama buat ini kedua kali. Ambil ni, pegang. Tapi ada berapa LC dia dekat S aku lah. Di atas sikit kan? Alah. Kan harga. Kita je lah, ikut kau lah. Kau tengok minyak yang ada dekat fork lama aku, nampak? Sikit je, tak banyak. So fork aku pakai ni fork yang tebal, Dyno Pro. Dia yang sub dia ni macam RS tu depan, dia jadi besar depan, nampak? So aku kena custom bush fork dia ni, bagi dia jadi lagi besar. Sebab dia dah besar. Tapi fork ni lembut sangat. Itu yang aku nak servis. Aku nak tambah minyak sikit, bagi dia mantap sikit. Sebab bawa memang tak sedap, yang goyang gila. Spring dia dah racing lah, dia dah advance sikit dah daripada yang standard. Cuma aku tak puas hati dia punya kelembutan dia tu. Ni geng minyak dia kita pakai. Ini minyak special. Dia bukan minyak fork. Minyak fork tapi dia bukan yang komersial orang jual untuk motor. Ini untuk mesin-mesin berat ni. Tapi kita dah pakai banyak dah. Masih sedap geng, mantap. RS aku aku memang pakai minyak ni semua. Memang aku dah pakai rasa lain, memang aku nak buat kat Y ni. Bagi sedap. Kuatan dia tahu lah, sukat dia 60 tak silap aku. Nak masuk 70 tak boleh. Dia lajak sangat pakai 60. Sebab kita dah main rendah. Bila main rendah ni dia lembut sangat, bahaya tau.
At least dia nak kena ada rebound sikit lah. Rebound. Banyak dalam botol. Okay, radiator ni kau tengok. Bracket yang bawah tadi dia bagi ni, aku dah potong lah, tak pakai. Sebab kita pakai fan besar, big fan. Tapi aku ambil dia punya bracket yang bawah tu, aku bawa naik atas sini. Aku nampak selang sini, aku pergi sini. So bawah ni dia dah lock cantik. Aku cable tight sajalah. Dia dah kuat dah, tak ada masalah. Okay, dah cun dah. So kipas ni dia punya housing luar dia memang lebih tinggi daripada dia punya fan. Jadi dia takkan sangkut lah walaupun dia berpusing, walaupun dia rapat macam ni. Okay, dah mantap kita punya fork ni. Kita dah setting cucun. So agaknya aku turunkan lagi habis ni. Aku cuma risau dekat radiator ni je. Okay, kita nak setting radiator ni bagi tak sangkut. Tapi kalau sangkut pun kita boleh potong sikit lah. Sebab sebelum ni dia okey, cuma dia turun tu lembut sangat tau, sampai dia senang terentak. Cerita dia senang terentak. Okey. Ni bagi aku dah mantap ni. Okey, tadi dah settle dah aku punya Y tukar apa tu, radiator Umar Racing. Jadi tadi aku bawa jalan-jalan pun suhu dia okey lah. Dia tak ada sampai 90 lebih. Dia main pun agak-agak 90 tu last lah. Okey, dia main 87, 88 tu tak ada masalah lah. Tak ada sampai lebih pada 90 tak ada. So suhu tu pun bila berhenti take flight, cuaca panas, dia maintain tahap tu saja. Tak lebih, bagi aku okey lah. Okey, dan bila start pun cepat, tak adalah sejuk sangat, cepat panas. Okey, so settle. Jadi aku nak tambah lagi geng barang Umar yang aku nak letak dekat motor Honda RS single cam aku ni. Okey, ini quick throttle, model untuk Y15. Okey, macam korang tahu, yang RS aku ni dah pakai throttle body Y15. Jadi tak ada masalah lah kita pakai barang Y15. Sedangkan kita punya top set pun dah memang Y15. Jadi ini kabel yang aku pakai pun memang Y15 punya original. Okey, soalan dia sekarang RS, kalau kau nak tahu dia punya throttle, dia duduk atas, dia macam dah berarm je tu, macam kit punya. Di atas dua. Jadi aku nak keluarkan yang dua atas ni. Aku nak replace fast throttle Umar ni. Okey, dia akan duduk belah dalam macam ni lah. Dia akan duduk dalam macam motor Y15 V2. Memang dia duduk belah dalam. Dia tak dapat nak duduk luar. Okey, dia duduk dalam. Jadi persoalan dia sekarang, benda tu kau duduk dalam tak ada masalah, dia memang lepas. Ini aku risau ni, kabel ni lepas ke tak lepas. So kita tengok je lagi. Okay, so fast throttle-nya dah siap dah, custom. Okay, aku tak tunjuk video, tapi korang boleh tengok keadaan dia. Ikut laluan yang RS, dia memang atas, cuma dia tinggi sikit geng. Memang tinggi, banyak, bukan sikit, banyak. So laluan ni dah cun dah. Okay, dah cun. Dia punya kabel pun kita pakai atas bawah. Dia punya response shot memang mantap geng. Pendek sikit je. Okay, memang mantap geng. Okay, memang cun-cun. Cumanya inner terpaksa korbankan sikit. Kita lay sikit atas dia. Tak banyak lah, sikit je. Nampak tau? Ni sini sikit, bawah ni sikit, dengan ujung ni sikit. Okay, korang jangan risau, motor aku memang nampak ganas. Motor ni memang kau-kau punya modified, motor RS ni. Kau-kau. Okay. Right, so dah settle lah tadi. Aku dah bawa dah motor je. Memang sedap geng responder. Ini baru shot geng. Ini baru modifikasi geng. Okay, korang tengok. So RS aku seorang je yang macam ni rupa dia geng. Nampak macam pelik, tapi sebenarnya nampak keganasan modifikasi dia. Okay. Nampak. Aku start korang tengok Semat geng. Shot sikit kita pula dah dapat dah. Okay, so aku rasa dah kemas dah motor ni. Kau nantikan untuk next episode. Memang aku nak jet road motor ni. Okay, lepas tu aku nak pakai blok lagi besar daripada blok 70 ni. Okay, kita jack lagi tinggi. Right, so itu saja untuk episod kali ni. Semoga korang sihat-sihat selalu. Jumpa lagi dalam episod akan datang.